Yes. Biasa yang tong lah. Buhai. Okay, sini. Okay guys, korang boleh tengok. Berapa harga dia ni kalau beli Okey, ni Pony order dekat Shopee. Pre-order. Pre-order berapa lama? Pre-order ni sebulan lebih. Pasal dia kita order tu dia terus order pada negeri China. Oh, China. Daripada China. Sebulan lebih daripada sebulan. Bulan 3 itu sampai semalam hari Jumaat 25 hari bulan 4 baru sampai. Pony order itu rasa 15 ke 16 hari bulan 3. Oh, lama. Mas, sebulan lebih nak order. Tapi murah sikit lah daripada yang beli direct kat Shopee 3 hari sampai tu. Oh, itu mahal. Itu dalam 2,400 lebih lah kan. Tapi yang ni baru 2,200. 200 lah beza dia. Okay. Ya. Tak apalah, pot ni tak ada nak tergesa-gesa sangat nak pergi mancing kan. Sebab hari tu bulan puasa. Kita isi air dulu. Sana. Okay, kita isi air. Okay, pot ni tunjukkan angle dia dulu untuk korang yang minat atau berhajat nak beli. Okey. Isi air. Okay. Isi air lah ni. Okay, sementara kita tunggu air isi boleh tak Pak Edik ceritakan ciri-ciri keselamatan enjin boat? Okey, ciri-ciri keselamatan pertama, ini kalau kita nak nak start ni kan, dia kena free dia punya ni gear dia kan. Mana? Gear dia ada ke belakang, reverse dan juga ke depan. Reverse mana? Reverse ni. Dia ke belakang lah. Tapi kena enjin gerak sikit. Sebab kalau tidak kan masa tak start macam ni, kita nak tolak-tolak ni, kadang dia gear tu masih dia jangan tolak-tolak, nanti patah benda ni. Jadi kena gerakkan sikit starter ni, baru mungkin kena gerakkan starter ni. Baru boleh. Ataupun masih enjin hidup lah. Masih enjin hidup jangan tolak-tolak dia punya gear ni waktu enjin tak hidup kan. Waktu enjin tak hidup macam ni, tiba-tiba ketat, rasa ketat, tekan juga, langsung dia patah. Patah dia punya tu lah gear tu. Okey, ni ke belakang reverse. Kalau depan macam ni. Depan tu di depan. Di depan. Okey, dia ada ni anti lock sini. Lock keselamatan, kunci keselamatan di sini. Maknanya kalau ketika enjin kita waktu macam ni kan, kita dalam keadaan tak bergerak, tiba kita gear termasuk, nak start tak boleh. Tengok. Dia lock. Takut kita tak perasan gear masuk, kita pun start dia terus terus macam motor terus dalam speed gear. Dalam gear terus terbalik boat. Takut macam tu. Ni pula tengah tengah tekan pula, tengah press pula, kita tak sedar ni masuk, kita pun start. Jadi keselamatan dia akan lock ni. Kalau waktu gear masuk, enjin tak hidup, dia akan lock supaya kita nak start tak boleh. Jadi kena freekan dulu. Ni free style dia. Baru boleh start. Begitu juga kalau ke belakang pun samalah. Ni reverse ke depan. Ni ke depan tadi. Ini reverse ke belakang. Dia akan lock. Itu satu ciri keselamatan. Yang kedua, tengok tunggu. dia ada ni. Ini starter, untuk starter kan. Ni tali starter. Bila kita nak, sebelum masa kita bergerak ni, benda ni di Swiss ni kita. Untuk Swiss. Ni sangkut dekat badan ataupun dekat tangan macam ni lah. Kita macam ni, pusing ni sangkutlah ni macam ni kan. Penting benda ni penting. Ini sangat penting ni. Macam ni kan. Ni tak kat gelang masa bawa boatnya. Jadi kalau kita tercampak, terlanggar kayu ke,
pelanggar batu, kita pula tercampak daripada boat. Bila tercampak ni pun terikat, jadi benda ni akan tercabut sekali. Jadi ni Swiss. Cabut ni enjin akan off lah. Auto off. Enjin akan auto off. Matilah tu air tu. Kita tengok start macam mana. Jadi ni Swiss ni keselamatan. Kalau tak ada ni, kita tercampak, enjin jalan lagi. Itu yang kita jumpa tiba-tiba di tengah laut ada bot berpusing-pusing. Berpusing-pusing tapi orang tak ada. Orang dia dah jatuh dalam. Dah lemas lah. Dah lemas lah. Nak kejar tak boleh laju enjin bot. Kan siap-siap kejar kan, kita pergi kat bot, enjin pusing, kipas dia bantai kepala kita pula. Jadi ini fungsi keselamatan yang kedua. Yang ketiga, tak tahulah Pak Mi pun lupa. Nanti lock ni. Dia sekarang ni enjin auto lock. Bila kita ke depan, dia akan free benda ni. Kalau terlanggar kayu, enjin ni akan boleh terangkat. Boleh terangkat. Jadi selamatlah. Transform boat tu tak ada patah. Yang terbaru Okey, sekarang air dah. Dah boleh Pak ni ingatkan nak start enjin mesti ada air. Sama ada dalam baldi macam ni, dia tenggelam sikit dia punya kipas dan juga water pump dalam tu, boleh lah. Boleh lah hidupkan. Kalau tidak, jangan cuba-cubalah. Takut getah dia punya impeller ataupun getah water pump tu dah lama kena pula, enjin dah lama tak start, dia kadang dia melekat tau dalam tu. Bila kita start tanpa ada air macam ni, air tu berfungsi sebagai pelincir kepada water pump ataupun impeller tu. Kalau tak ada air, takut benda tu dah melekat, dah lama tak hidup kan. Jadi dalam dia punya housing tu dia dah melekat, getah. Kita start habis semua akan melekat dan luruh dia punya bunga-bunga dia tu. Jadi air tak naik lah. Dia punya bunga-bunga impeller tu dah habis, putus-putus semua. Okey, jadi kalau ada air, ada satu lagi sekarang ni kaedah dia tak ada air macam ni, dia pakai macam mikrofon tu, dia lekat dekat tu tapi masuk getah paip lah. Jadi tak payah pakai lagi macam ni, getah paip tu pakai macam mic. Yang bukan mikrofon, yang earphone, macam earphone. Dia lekat dekat tempat air masuk tu. Jadi air daripada getah macam tu je lah. Boleh juga. Yang penting mesti ada air lah. Itu je. Mesti ada air. Okey. Untuk start ni, suruh anak potnik lah. Okey. Start. Okey, kita tengok Cara dia yang pertama, kalau dah lama tak start, kalau baru-baru kena tarik cok. Ni cok ni. Cok ni. Kalau lama sangat tak pernah guna. Mesti guna cok ni. Pasal dia dalam karburetor semua kering tau. Dalam piston semua kering, minyak semua kering. Jadi sebelum start tu pastikan ni. Ni dia punya kena tu. Kunci minyak. Ni off, ni on. Kena on tarik cok dia dulu. Ni lagi satu. Ini adjustment untuk angin masuk. Sekarang kalau ketat sangat, angin tak masuk, jadi minyak tak turun. Jadi buka bagi longgarkan, bagi angin. Ini pula kalau terlupa nak ketat kan, nanti bila kita letak dalam kereta, kita baring habis minyak keluar. Leleh. Jadi semua mesti alert lah. Okey, dah longgar tu, minyak dah turun semua. Okey, boleh start, cuba start. Sekarang ni kalau tak payah pakai cok lah, pasal yalah enjin ni dah pernah hidup kan. Cuba tarik start. Ni throttle ni. Tengoklah ni button ni kan, dia kira sama dengan dia. Sekali je. Kalau tak hidup, kena tarik cok tu. Cok tak hidup ni kan. Kena tarik ni. Dia mula hidup kan, tolak balik, tutup balik. Kalau tidak nanti dia overflow pula. Okey. Start balik. Untuk permulaan ni, Corning dia campuran dia, minyak tepi dia 1:50. Satu tu apa? Satu minyak tepi, 50 petrol.
50 apa mililiter? Tak kira lah. Nisbah dia satu titik minyak suti, 50 titik minyak petrol boleh juga. Ataupun 1 liter minyak suti, 50 liter minyak petrol boleh juga. Ataupun 1 tudung minyak suti, 50 tudung minyak petrol. Dia satu nisbah 50. Tapi pon ni untuk permulaan ni, pon ni ubah lebih sikit pasal dia baru lagi kan. Jadi dalam enjin ni kering lagi. Jadi tujuan dia kat pon ni ubah 2-3 tudung untuk 1 liter petrol tu 2-3 tudung. Pon ni ubah bagi dia minyak suti tu banyak lah kan. Jadi dalam piston tu dia akan basah dulu. Permulaan basah asap dia banyak. Asap dia banyak. Sama untuk permulaan. Bila dah season, dah lama sikit pakai, dah setahun pakai kan, bolehlah ikut nisbah yang sebenar. Ni asap dia keluar tu ikut tu juga. Ni ada overflow. Dia punya macam overflow lah. Dan kalau tak keluar langsung ni, dia keluar dalam air, nanti dia tendang pula dekat piston, susah pula nak hidup engine. Jadi ada lah juga ini. Tapi bila dah laju, dia lebih banyak keluar tekanan itu dalam air. Press sikit, press. Asal enjin hidup, pastikan ni lah air ni. Cooling dia ni. Water cooler dia. Water cooler lah. Air. Dia punya ni cooling ni, water ni kan. Cooling ni keluar. Kalau tak keluar ni maknanya ada something lah, ada sesuatu yang berlaku lah, sama ada impeller, rotak ke. Bahaya. Pastikan yang ni keluar. Penanda bahawa air ni lah menunjukkan melalui